Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta cara top up duit untuk settle macam mana ya. So untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara mudah untuk top up duit ke dalam akaun settle anda secara online sahaja. Tetapi sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi settle di telefon anda. Kemudian di paparan home ini, untuk anda tambah nilai ataupun top up ke dalam akaun settle anda senang je. Anda boleh klik je pada bahagian top up di bahagian atas ni dan kemudian akan keluar paparan top up ini. So di bahagian bawah ni anda boleh masukkan berapa nilai yang anda nak top up ataupun anda nak tambah nilai ke akaun settle anda. So anda boleh terus pilih apa-apa nilai yang dipaparkan di sini untuk tambah nilai ke akaun settle anda. Ataupun jika anda nak top up jumlah yang lain, contoh RM10, anda boleh terus tulis je nilai yang anda nak top up di bahagian enter amount ini sahaja. Dan apa yang anda perlu tahu, nilai yang paling sedikit yang anda boleh top up adalah RM3 pun dah boleh top up. Okey, contoh saya nak top up RM3 sahaja. Lepas tu anda klik pada done ini. Seterusnya anda perlu pilih cara anda nak top up ke akaun settle anda. Anda klik je pada bahagian change ini dan kemudian akan keluar paparan top up method ini. So di bahagian bawah ni anda boleh pilih cara anda nak top up ke akaun settle anda, sama ada melalui online banking, Boost e-wallet, GrabPay ataupun melalui Shopee Pay. So cara yang paling senang, anda boleh pilih je online banking saja. Lepas tu secara automatik akan keluar paparan senarai bank-bank ini. So di sini anda boleh pilih bank mana yang anda nak gunakan untuk top up ke akaun settle anda. So macam saya pilih akaun Maybank. Lepas tu anda perlu klik je pada bahagian top up ini dan kemudian secara automatik akan keluar paparan Maybank to you ini. So di sini macam biasalah anda perlu masukkan username bagi Maybank to you anda di sini. Lepas tu anda perlu masukkan password pula bagi Maybank to you anda. Okey. So step yang ni saya cepatkan sedikit sebab caranya sama sahaja macam anda membuat transfer online sahaja. Lepas dah berjaya transfer melalui Maybank to you, akan keluar paparan status ini. Great, RM3 added to your wallet. Bermaksud anda dah pun berjaya tambah nilai ke dalam akaun settle anda secara online. Dan anda akan nampak baki semasa bagi akaun settle anda akan meningkat. So, senangkan caranya. Jadi sekian ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.